Masyuk, masyuk, hidup senyum kacing-kacing, gusi pun tak kering-kering. Masyuk, masyuk, hidup pun tak pening-pening, kepala tak pusing-pusing. Saya terangkat sampai ke atas permukaan air. Itu sebenarnya adalah muntah ikan paus. Segala emas dalam dunia ni semua aku yang punya. Aku yang punya! Macam mana? Macam mana? Ahmed! Macam mana? Kami dah miskin balik. Bang, kau tak miskin lah bang. Kau bos besar bang. Banyak hasil tangkapan yang kita jual. Kalau kita dapat kembali ke Kayangan Hill, mesti kita akan dapat happiness. Masyuk, masyuk. Hey. Good morning, Jack. Itu pun kalau morning lah. Sorry. Good morning, Rizalman. Alah, tak cakap good morning pun kau nak mengamuk ya, Rizalman. Ya. Aduh. Cek. Agak-agaknya hari ni Rizalman bagi kita makan apa Jangan ikan parang lagi, sudahlah Jack. Aku dah naik pedap tau. Asyik-asyik makan ikan parang. Apa tak ada menu lain ke? Parang. Ada juga aku parangkan si Rizalman ni kan. Ya, aku tahulah bersyukur. Rizalman, apa kata kalau kau pergi memburu sekarang? Aku lapar ni. Tapi kalau boleh, janganlah ikan parang lagi. Kau cari ikan yang besar-besar macam ni. Ini apa nama ikan ni? Boleh Boleh ke Rizalman? Hello, okey ke? Ini je rezeki yang dapat bang. Banyak tu je dapat. Tak apa. Kita tunggu Muri nanti. Tunggu Muri. Banyak tu jaga ikan. Maaflah Tuan Yuno. Ini je hasil kita dapat. Bot 5, bot 6 sama juga. Kurang daripada 20 ekor. Dah 3 bulan macam ni. Ni kalau berlarutan ni. Gaji kita orang kena potong ke nanti, Tuan? Tak. Mulai esok, korang semua kena turun lagi awal daripada nelayan-nelayan yang lain. Lepas tu, pergi jauh ke dalam lagi. Cari sebab kenapa ikan kita makin kurang. Ya.
mana mulut ni? Fih. Hei, ikan parang ni bukan main banyak kau punya tulang lah. Ada mati tercekik aku ni kang. Ingat, mati kena telan ikan paus. Punya mati tercekik. Tak payah kau cakap lah. Bersyukur. Aku sejak masuk dalam perut ikan paus ni aku dah bersyukur tau. Aku rasa kan, Rizalman ni sejak ada bini, sejak ada anak ni, dia lupa tau kita yang ada dalam perut dia ni. Asyik dia fikir perut dia je. Rizalman, mana ada aku kutuk kau? Aku tengah kutuk ni. Si Jack ni, Jacket. Makin dahsyat ni. Rizalman, mana ada aku kutuk bini kau? Kau tak percaya aku tanya Jack. Sumpah tak tipu. Jack, sini Jack. Kau tidur ke Jack? Jack. Rizalman, kita ni BFF tau, best friend. Kau pun aku. Takkan kau tak ingat? Tak apa lagi. Senyum, okey, senyum. Assalamualaikum. Hutan. Dia berdiri situ pula dah. Fikir. Lagi betul. Encik Yuno. Okey. Hadapi dengan tenang. Mutiara kata. Cik. Yuno, Ya, bila nak selesaikan pinjaman rumah ni? itulah. Saya sebenarnya kan bukan nak cakap apalah, tapi kan dekat laut tu ikan makin kurang. Saya tak nak tahu alasan tu. Yang saya nak tahu sekarang ni, bila boleh selesaikan. Kalau tidak, rumah yang cantik ni, kami akan tarik balik. Tarik. Encik, sekejap. Macam ni. Okey. Saya ada ikan ni. Apa kata kalau... Cik ambil seekor. Hai, satu je. Itulah, macam saya cakap. Dekat laut tu, ikan makin kurang. Cik Yuno. Ni, saya minta sangatlah. Cik tolonglah bagi saya masa sebulan je. Saya akan bayar balik dalam masa sebulan. Sudet. Tisu. Okey. Slow. InsyaAllah boleh. Good job, chef. Abang Yuno! Sebentar. Wow. Cantik tak telur
budak ada Uni? Cantik, sempurna macam Yuni. Yuni. Abang Yuni ada benda sikit nak cakap. You hold on there. Ya? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ya. Ini adalah kaunter pertanyaan. Masyuk, masyuk. Hidup senyum kacing-kacing, gusi pun tak kering-kering. Masyuk, masyuk. Hidup pun tak pening-pening, kepala tak pusing-pusing. Makan time! Jom, Mak. Bye-bye. I love you. You, Yanti, makan. Kejap. Give me my crown. Ooh, I'm a queen. Stay. Yuyu, akak ada kat sini. Sorry kakak. You tak perasan kakak ada kat sini. You tak perasan pun ada orang kat sini. Tapi tak apalah. Lain kali janganlah jadi halimunan kan? Okay, bye. Yuyu kakak. Sorry. Yuyu tak perasan ada orang nak keluar. Maafkan Yuyu tahu. Okay, bye. Mempersembahkan untuk keluarga tercinta telur berkepuk bersama garam untuk keluarga. Mempersembahkan. Goreng dah garam je. Cubalah selak telur tu. Wah, ada sate. Thank you, Mak. Oh, my pleasure. Tapi ada lagi. Ada lagi? Ayam Jordan Blue. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Tapi ada lagi. Ada lagi? Untuk suami tak cinta. Untuk abang tak payah apa-apa pun tak apa. Masalahnya ada juga. Cuba Abang selak. Nampak macam susah dekat situ. Ya, Aziz tolong silakan. Daging tomahawk. Mesti mahal kan? Alah, RM273 saja. Makan. Yanti. Hai. Nanti punya mana? Yanti punya. Adalah. Bak, tadi kita ada masak ikan Solomon kan? Ada ke? Ada. Kejap. Lupa lagi lah tu. Macam biasa. Sedikit pun tak ada kata untuk Yanti, anak yang disayangi. Ni. Jadilah seperti ikan lumba-lumba dan ikan paus. Lompat ke permukaan air untuk dapatkan perhatian. Cadangan ditutup. Yanti ni kalau boleh, tak nak dapat perhatian pun tak apa. Next time, wear something branded. You move. Hey, I don't
masyuk. Hidup senyum kacing-kacing, gusi pun tak kering-kering. Masyuk, masyuk. Hidup pun tak pening-pening, kepala tak pusing.